Okey, kena bagi signal kanan, pusing habis steering ke sebelah kanan. Masuk gear reverse, okey, reverse perlahan. Okey, proses masa lepas kelas ah. Okey, lepas kelas perlahan, yang penting jangan langgar garisan ah. Okey, lurus saja kereta, terus buat pusingan 2 kali steering. 1, 2 dan berhenti. Okey. Lepas tu masuk gear 1 balik. Pastikan keluar cermin sisi ni melepasi divider ni, bawa pusing steering. Okey, supaya tidak langgar garisan dengan tidak langgar divider. Okey. Okey, cermin sisi melepasi divider, bawa pusing habis steering. Okey. Dan kena berhenti sebelum garisan putih. Okey, pusing 2 kali steering. Okey, lurus.